Okay, aku confused dengan, bukan scene, aku confused dengan watak Alisha Amin ni sebenarnya. Dia ni siapa? Alisha Amin, which is yang adik dia tu. Bukan, yang perempuan Aisyah, pakai Aisyah. helmet misteri tu kan? Aisyah, Aisyah. Aisyah. Okay, sama lah bagi aku sejujurnya aku pun mempersoalkan benda tu juga sebab bila karakter dia mula-mula muncul, yelah dia nak buat ke satu karakter ni macam karakter yang misteri, siapa mamat pakai helmet ni apa semua. Dia tak reveal lagi tau muka dia. So bila ada satu scene yang dia dah masuk dalam bilik mayat tu apa semua, barulah dia reveal dia punya muka. And tak salah aku time tu dia kenali diri dia sebagai inspektor, betul? Betul. And Ah. aku pun percaya benda tu sebenarnya. Kan? Dia cakap, oh dia ni adalah seorang inspektor. Tiba-tiba dia nak mai, tiba-tiba dia adalah satu perempuan yang aku rasa tak tahu mai pada mana. Tapi tiba-tiba dia kepoci, dia nak siasat pasal kes dalam kampung ni. So, for me, yeah, throughout the film pun, kita nampak yang dia suka masuk campur. Ada satu time yang Mikael tengah duk gaduh-gaduh-gaduh, tiba-tiba dia datang dekat dalam hutan tu. Dia selamatkan apa semua kan, kawan-kawan Mikael tu apa semua. So start daripada situlah dia dah mula-mula slow masuk ke dalam circle Mikael ni, tapi end up dia orang dah jadi satu geng, dah macam Avengers dah.